Nabi ada anak tino 4 orang. Nabi nak royak kata siapa dia membahagiakan 3 orang anak tino, 4 orang anak tino, maka syurga bagi dia. Payah nak cara kat anak tino ni. Siapa dia yang beri agama kepada anak tino, ajar akhlak kepada dia, Nabi kata dapat syurga bagi dia. Apa? Anak tino ni payah sikit nak cara. Nabi nak royak dia sendiri ada 4 orang anak tino. Orang Arab dulu tak suka anak tino. Anak pertama tino nama Zainab. Allah, anak tino. Rasulullah suka. Bukan Nabi puji siapa dia yang anak sulung dia anak perempuan. Boleh nikah tu boleh anak tino dah. Nabi kata berkat. Berkat ni kalau hak sulung tu tino. Kita minat jatah, ngunduh nak jadi abang sulung, nak jadi wali lah apa dia. Dok, Nabi kata siapa dia anak perempuan sulung dia perempuan, siapa dia anak perempuan dia sulung perempuan. Pelik juga ayat ni. Siapa dia yang anak sulung dia tu perempuan, maka Nabi kata doa keberkatan. Nabi 4 orang, lahir perempuan pula. Jatah 3 orang, meninggal kecil belaka. Semua meninggal kecil belaka. Hak dah besar semua hak tino belaka. Kalau kita gak anak tino gak orang Arab ni pertama tak suka kepada anak tino, pertama tak boleh nolong dia. Payah orang tino hidup dalam rumah macam nak tolong, nak suruh caku nyaku apa dia, nak wacok apa dia, nak payah benda jadi nak tolong. Kedua anak tino ni apabila nikah jadi orang lah. Nikah anak tino kita kena taat ke suami dia, lagi dengan ikut suami dia lah. Supaya tak ada anak dah kita. Kita pergi comel-comel siapa umur 20 nya ambil di jatah mana pun. Tinggal kita sengih tengok gambar saja. Lepas tu ada ni gitu keedah dia lagu tu. Anak perempuan kena ikut suami. Maka orang Arab tak suka lagu tu. Bukan kata orang Arab, kata orang Melayu pun tak suka anak tino ni. Tahu tak ada manfaat lah mana. Ya orang tino masalah. Nampak kebanyakan orang tino sendiri boleh anak tino apa tak suka tak orang anak tino. Dia orang tino tak suka kepada anak tino. Orang Arab yang gitu juga. Ayah tak ada masalah tapi mak biasa boleh anak tino. Ya tino tak suka kepada tino. Pelik sungguh, mabuk air sejuk sungguh orang ni. Nampak? Apa? Ya tahu dah apabila nikah mesti ikut suami. Tu kita masalah juga kalau kita sebagai ibu bapa apabila boleh anak tino dan anak tino kita berkahwin, kita duk arah-arah dia lagi. Mari tengok mak, mari atas mak gi iya mak. Kes kalau dak atas mak ke minat gi iya mak. Paksa anak tino kita. Anak tino kita ada kerja ni janji dengan cik abang dan nak ambil kau ni, jangan ganggu dia. Dia sudah jadi milik orang lain dah. Memang dia kena buat baik kepada kita selaku ibu, tetapi jangan memaksa sehingga dia bercanggah dengan suami dia. Berdosa kita mengganggu rumah tangga orang. Kena faham, kena terima hakikat. Apabila anak tino kita berkahwin, wajib dia kena taat. Jangan paksa. Balik raya rumah dah, jangan royak lagu tu. Biar dia sendiri, mak kita balik, gitu tak apa. Jangan kata kita paksa. Dia kita royak lagu tu dia salah apa dah. Mak telefon tu suruh klik raya tahun ni. Abang dia kata kita klik rumah sudah. Jadi gelisah dah dia. Nak taat hak mana so? Wajib taat suami 100%. Suami pula wajib taat ibu dia. Wajib taat ibu dia. Lelaki wajib taat kepada perempuan dan perempuan wajib taat kepada lelaki. Adil dah. Adil dah. Kita bini kena taat kepada orang jatah. Orang jatah pula wajib kena taat ke ibu dia. Wajib kena taat. Sebab tu kalau orang ada anak jatah ramai, rumah dia jadi kohor besar. Orang Arab kalau ada anak jatah ramai paling masalah. Apa paling masalah? Dia kena besar rumah. Setiap kali anak dia nikah boleh natu duduk dengan dia. Wajib kena duduk dengan dia. Mari sore pula kalau 13 gak supaya sekolah dah rumah dia. Supaya sekolah rumah. Sungguh harap siapa keluar ni ajar. Apa anak lelaki kena duduk dengan mak? Sebab dia nak jaga mak dia, kena taat kat ibu dia. Anak tino kena tinggal dah. Memang tak boleh. Kalau ada anak tino, suka dia. Suka ke apa? Pertama tak payah besar rumah dah. Dah sore dia mau ambil, sore dia mau ambil bilik kau kecil dah. Dulu ada 7 butir bilik. Lah ni katak wak dewe, wak tempat baca Yasin lah, tempat panggil muslimat baca Quran lah. Pas butir tak ada, khusus sekali tinggal sebutir ya bilik. Bilik kita ya. Lagu tu.